Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya keempat. So hari ni kita tak jalan mana-mana pun. Hari ni kita jadi chef. So hari ni kita memasak ya kat sini. So sekarang ni kita tengah masak sup tulang. Okay, sup tulang ni dia campur dengan fishball. Okay, sekejap kita betulkan angle kamera. Inilah sup tulangnya. Campur dengan, this one selalu orang buat macam untuk bakso lah, berbola daging. Tulang yang tadi kita dah pakai pressure cooker, lembutkan dia. Okay, dan kita akan tambah bawang goreng nanti. Last sekali akan tambahkan dengan daun sup. Okay, jadi kita cuma menggunakan adami. Okay, tambah bawang besar 2 biji, bawang putih 5 ulas dan blend. Okay, dan campur, korang tumiskan sekejap dan masukkan semuanya. Mudah je. So hari ni rehat sikit sebab kesian ada baby baru nak tumbuh gigi, dia asyik nangis. So kalau kita berjalan jauh nanti kesian kat baby. So hari ni bagi anak-anak berehat dulu kat rumah. Okay guys. Okay, dah siap dah kita punya sup tulang dengan berbola daging. Sebelah ni kita panaskan mi. Boleh juga makan dengan lebihan ketupat dan juga nasi empil. Selamat mencuba. Okay, siap dah. Selamat mencuba mi sup tulang. Iman, Papa buatkan Iman mi sup. Iman suka tak? Betul. Dia kegemaran Iman ke? Ya, betul. Ya, nanti Iman makan Okey. Tada. Iman dah makan, sedap ke? Tidak. Dia rasa macam apa? Rasa macam mi. Macam makan mi. Ote. Terima kasih Papa. Ha. Cakap terima kasih kat siapa? Ni mama sedap ah. Tadi nak dekat mama dulu ya. Ote. Comelnya Iman. Iman nak pergi mana? Kawan. Iman nak jumpa kawan ke? Kawan dekat mana rumah dia? Dekat rumah Tok Tam. Ote. Kita nak beraya dekat rumah kakak Kak JB. Salah seorang tengah cranky. Okay, so perjalanan mengambil masa 2 jam setengah. Harap-harap tak jam. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Kita nak gerak lah. Kita beli Zeus Coffee dengan kita beli Baker Cottage. Jom gerak. Assalamualaikum. Bye. Sampai ke Hotel 101. Betul sebelah kedai Eco guys. Kita review bilik dia. Kalau masuk-masuk, ni toilet dia. Ada jamban duduk. Ada disediakan ubat gigi. Kita tengok ada toiletries tak? Oh, tak ada toiletries. Tak ada sabun ke? Nanti kita tanya receptionist. Okay, ni bilik dia. 1 malam RM95 je. Okay tak? Happy tak? Ada aircon. Iman boleh golek-golek. Simple je. Itu je guys. Okay, bye-bye. Oh, happy main lompat-lompat guys. Di rumah kakak Mimi. Tengok. Masuk bawa biju. Turun bawa beg lagi. Berapa banyak beg seorang ayah perlu membawa. Sekarang kita dekat 101 Hotel. Harga dia semalam murah je. Dari range RM80 sampai RM110. Deposit RM50. Okay, kita kat tingkat 2 nak turun. Okay. Jom. Best tak? Best. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Iman. Sekarang kita dekat Eco Plus nak cari minyak wangi dengan barang-barang raya. Hai, jalan. Dia dekat Puteri Mart. Kita dah beli dah barang untuk family dan jom kita pergi melawat rumah kakak Mimi. Bye. Muka pun dah berminyak. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah kakak Mimi. Taman Bestari guys. Ada orang ke tak ada orang tu? Dah sampai Udin, Cita, Gigi. Let's go guys. Okay, sekarang kita dah sampai Ulu Tiram. Akhirnya sampai juga guys.
Iman nak terus mandi. Mantu, salam lo. Pergi salam Makcik Mimi. Salam lo. Salam bonda. Siapa ni? Siapa ni? Semua tengah makan guys. Okay. Assalamualaikum. Semua tengah makan. Kau baru sampai dah? Tara. Seorang dah terbaring, tengah makan. Aduh. Datang terus mandi. Okey, selamat Hari Raya. Abang nombor 3. Kosong-kosong Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Kosong. Daripada ni, lapis. Habis, alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Iman, datang rumah orang terus mandi. Mantul. Terus mandi. Lompat kan? Salim. Ada pelampung. Aduh, terus mandi. Mimi boleh? Tu ada geng. Ada geng Putra nak mandi lagi dah. Tuan rumah menjamu kita. Murah rezeki. Okay, ada nasi tomato, sambal belacan, ada pencuk, nasi minyak. Nasi minyak sebab dia punya lampu ni macam jadi nasi tomato. Air orange. Kita ada macam hari raya. Ada ketupat segera. Ada ketupat palas. Kau buat ke ketupat palas? Ada lodeh. Ada kari daging. Masya Allah. Ada air. Semua tutup aurat. Okey. Ada budak-budak semua. Ada orang tengah tertidur. Inilah hari raya. Selamat Hari Raya. Siapa nak boleh datang Ulu Tiram. Ada ayam masak sambal. Ada Sultan tengah makan. Sulong, selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Okay. Sekarang kita nak pergi sembahyang guys. 3 orang pergi sembahyang. Maghrib. Dia pergi sembahyang. Masjid depan je. Surau jom pergi sembahyang dulu. Jamak. Okey. Sampai surau guys. Abang nombor 3 kat depan lead. Dengan Cita. Sorry. Ni nak sepu Mahmudin. Paling lambat datang. Orang JB paling lambat datang JB. Aduh. Buat hal lah orang JB. Orang JB paling lambat. Okay, inilah keadaan sebelum bersalaman Hari Raya. Walaupun sudah raya keempat, kami masih ingin bersalaman ya. Ramai si budak kecil bermain belon. Ya. Okay, paci-paci duit raya. Okay guys, ni hadiah kita guys. Kita tema hijau, so hadiah kita semua warna hijau. Okay, tema warna hijau guys. Kakak pinjam mami. Pis sini. Sini. Aiza. Aiza sini. Sekarang gambar anak-anak buah Anak-anak buah. Okey. Ada macam-macam anak buah. Okey, yang kecil-kecil semua masih membesar. Nanti dah besar jangan lupa cari anak datuk tau. Please. Satu. Senyum. Cakap Selamat Hari Raya 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kejap. Yang pandai. Seorang terlepas. Okey, sekarang ni ada anak Gigi. Anak Gigi tu. Anak Cita, anak Ugi. Selamat Hari Raya. Anak Ebi, anak Mimi semua ada. Duduk. Tak apa. Abang bukan. Hari Raya. Lahir dan batin. Yeay. 2, 3. Selamat Hari Raya. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Yeay. Sekarang sesi bermaafan Abang Sulong dengan kakak nombor 2. Boleh start. Okey, boleh salam. Dah boleh salam? Tidak akan. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Okey, next. Nombor 3. Silat dulu. Okey, nombor 3. Okey, dah silat.
Selamat Hari Raya bang. Maaf nanti bang betul-betul kalau ada kata bahasa. Maafkan makan minum dan keluarga kita sentiasa adik-adik kita panjang umur rezeki. Selalu kita. Ya. Okey, selamat Hari Raya. Next nombor 4. Okey, selamat Hari Raya. Mohon terima kasih. Pakai mic tu. Satu dunia dengar. Banyak salah ni, satu dunia dengar. Next nombor 5. Ni nombor 5. Satu je yang tak ada salah tau ni. Tak ada salah. Okey, next nombor 6. Nombor 6. Ya, bang. Masa batin. Okey, sampai raya maaf saya batin. Okey, nombor 7. Pura-pura jadi nombor 7. Okey, ni contoh. Ini adalah Awi nombor 7. Okey, Awi. Awi cakap Awi. Selamat Hari Raya, Awi. Selamat Hari Raya bang. Nama apa? Nama Awi ya? Nama Awi. Okey. Sama Awi. Okey. Okey. Oh, bagi pantun. Dua kerat. Pergi ke kedai membeli garam. Pak Long. Selamat Hari Raya. Tu boleh baca. Baca kuat. Mana lagu raya? Lagu raya. Mencari kelapa sehingga sebesar kita pergi. Skip. Kawan tiba hari tapi kita setulusan. Okey. Okey. Lagu raya. Dapat duit raya. Kau jadi mon. Selek lagi lah. Kau tadi ke sini kan? Aiman, salam. Raya pergi. Yeay. Okey, Budak Gen Z. Sekali. Mak nyanyi lagi. Kami budak Gen Z. Salam. Mak nyanyi aku nyam ketupat. Jam-jam ketupat. Kan. Mak nyanyi aku nyam. Man buat benda Siti. Mak benda Siti. Okey. Salam. Kakak beratur. Sekarang dalam proses memberi duit raya. Din tengah salam. Giliran nombor 2. Okey, cabutan bertuah. Beratur. Budak-budak beratur. Nampak dia buat game. Dia membuat game warna je guys. Kita tengok game warna. Adakah kita akan nampak penampakan? Wow. Alhamdulillah, duit. Kalah. Okey, kita tengok. Adakah anak Udin tahu warna? Oh, dia tak nak duit. Okey, Adam dulu. Okey, Adam, warna apa Adam? Ya, warna merah. Semua. Warna merah mana warna merah? Semua, weh. Warna merah. Cium. Alhamdulillah. Ini namanya anak budak PhD bagus. Pandai dia. Aduh, pokai lah. Aduh. Salah ni patutnya warna-warna ni. Salam kakak. Salam dulu. Warna merah. Jom dulu. Warna green cantik. Warna merah. Warna merah. Merah mana? Alhamdulillah. Anak Udin. Warna merah. Bapak yang bagi singgil. Pakcik nombor 3 pula. Siapa nak duit? Salam. Duit raya. Salam. Selamat raya.
Okay, next beratur. Anak-anak sekalian. Bismillah. Yang tu tu. Duit raya. Yang lain dah tak nak nyanyi lagu budak Gen Z dah. Salam. Ni salam laju salam silat buat velocity sikit, velocity. Pagi tak datang. Salam laju je. Salam duit raya. Okay. Gila yang cinta pula. Dah mengamuk dah guys. So kita nak closing dah. Semua dah mengamuk. Kita tengok dapat hadiah apa. Baca. RM9. Cabutan bertuah guys. Kita isteri kita. Selepas kita semayang tahajud hari-hari, kita tengok dapatkah dia. Baca doa sikit. Bismillah. RM50. RM20. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Lepas ni ada cincin emas tau. Siapa dapat? Cincin emas. Sekarang adalah acara tukar hadiah. Okay, setiap family ada bawa hadiah yang berwarna-warni. Tapi bagnya bag yang sama, bag Eco ya guys. Speedmart, Eco Shop. Semua bag Eco Shop. Okay, kita tukar hadiah. Jom tukar hadiah. Ni nak main macam mana? Teka sana. Sini. Duduk sini. Jangan. Ni nanti. Pet. Pet. Tak dengar. Setiap bulan apa yang kena ada? Nombor 1 ya. Hari raya lepas perantauan selalu bawa kereta jauh-jauh mengantuk. Kopi. Tahu apa? Kali. Ada topi tak ada benda tu tak boleh. Cawan. Sekali. Straw. Gelas. Tumbler. Kat dapur gula. Centok. Okey. Besen. Lada. Cili. Betul, besen. 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 Tanya. Tak baca WhatsApp. Memang bagi tiga. Masa dia bagi tiga. Pencuci pinggan. Sadin. Memanglah buat ni cinta. Tak, aku minta apa? Sushi. Soflan. Durian. Basuh tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Semua baik. Okey, semua betul. Tiga aku betul. Pak kapek guys. Kapek. Satu. Naman. Wah, beg. Mak ada kucing. Ni hasil habuan hari ni guys. Mat. Pesta malam main mercun. Pop kanak-kanak riang. Rumah kakakku. JB Ulu Tiram.